بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى روح النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثم إلى آله الكرام وأصحاب العظام، وخصوصا إلى مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. لهم من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علمك. آمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلم منا. اللهم يا حليم خلقنا بخلق الحلم. يا عليم حققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita masih diberikan peluang dan ruang untuk meneruskan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kesempatan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk dapat melakukan usaha-usaha pengabdian diri dengan mentaati perintah Allah dan usaha-usaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mudah-mudahan dari sekalian kebaikan yang kita lakukan mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kita dapat menggolongkan diri dalam golongan hamba Allah yang bertakwa. Juga kita dapat menghimpunkan diri bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah perhimpunan ya dikatakan perhimpunan kan, perhimpunan bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat diharapkan oleh orang-orang yang soleh, sehingga kan ada satu doa yang lazim diamalkan oleh Sayyid Ahmad ibn Idris yang disebutkan selawat itu sebagai salawat azimiyah. Satu petikan daripada salawatnya panjang, satu petikan daripada salawat tersebut ada petikannya yang berbunyi wajma'ni wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs. Himpunlah aku dan dirinya, yaitu diri Nabi Muhammad SAW, kama jama'ta, seperti mana engkau ya Allah menghimpunkan bainar ruhi wan nafs, ruh dan diri seorang, menghimpunkan ruh dan diri, bainar ruhi wan nafs, zahiran wa batina, menghimpunkan di antara yang zahir dan yang batin, yaqazatan wa manama, menghimpunkan secara jaga maupun di dalam mimpi. Nak tahu ada pengharapan orang-orang yang soleh
untuk sentiasa dapat dihimpunkan bersama dengan Nabi SAW, sama ada secara zahir maupun batin. Kita zahir dengan melaksanakan sunnah-sunnah jibliyah, kan, sunnah perlakuan diri Nabi SAW, sunnah perlakuan, sunnah percakapan diri Nabi SAW. Kemudian batin, dalaman diri kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, sama ada perkara yang tadi sahih di dalam hadis Nabi SAW ataupun mengamalkan juga hadis-hadis Nabi SAW, walaupun hadis ini berderajat dengan derajat yang dhaif, kan, atau diamalkan oleh seseorang yang sangat mencintai Nabi SAW. Memang ahli sunnah wal jamaah sendiri pun mengutamakan untuk kita mengamalkan yang sahih dulu, tapi kita mencela orang yang mengamalkan hadis-hadis yang bertaraf dengan lemah. Kita mencela orangnya, kerana kita ketahui, dapat kita ketahui bahawa hadis-hadis walaupun yang bertaraf rendah, bertaraf lemah tersebut masih lagi dapat kita amalkan, yang ada kelebihan dalam mengamalkan perkara tersebut. Cuma kita dapat menjadikannya satu dalil yang tuntas di dalam syariat. Maksudnya mesti buat sih. Cuma ada amalan berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis jadi ada hadis bertaraf rendah. Nah, jadi kita meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW daripada serendah-rendah hadis Nabi, sehinggalah kepada yang paling sahih daripada hadis Nabi SAW kita akan tinggalkan. Nak taklah orang yang sentiasa berkeinginan, berkehendak untuk menghimpunkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan taklah apa yang dipegang oleh majoriti ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kita harapkan, supaya bila mana kita berhimpun dengan Nabi SAW, sama ada dari segi perlakuan kita, daripada segi amalan kita, dalam keadaan kita jaga maupun tidur, kita sentiasa bersama dengan diri Nabi SAW. Kita harapkan mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita pun dapat berhimpun dengan diri Nabi SAW. Bila berhimpun dengan diri Nabi SAW pada hari akhirat, di mahsyarnya sendiri, kita tergolong dalam golongan orang yang terselamat. Orang yang apa? Orang yang menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang ngikut jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan siapa? Minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi. Yang paling kita nak ikutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita merendah-rendahkan martabat nabi-nabi yang lainnya. Semua setidaknya sama membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita setaku umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah yang selayaknya untuk kita ikut. Bila dah bersama dengan Nabi di padang mahsyar, ya, kita dah terhimpun dalam golongan orang yang selamat, dan kita harapkan juga bila masuk ke syurga pun bersama dengan Nabi. Kerana bila masuk syurga bersama dengan Nabi itu, insya-Allah kita berada dalam syurga yang paling tinggi. Itu yang kita harapkan. Dekat sini ada Nabi, maka ia adalah tempat yang terbaik bagi seorang yang beriman. Jadi kita pelik bila ada sebilangan orang mencela orang yang mengamalkan hadis yang lemah, ataupun merendah-rendahkan, mengejek-ngejek orang mengamalkan hadis yang lemah. Kau bersetuju ataupun kau mengamalkan perkara tersebut, jangan sampai kau merendah-rendahkan orang mengamalkan hadis itu tadi, kerana ia pun hadis daripada Nabi SAW. Kita kena ingat, mungkin ia adalah amalan tambahannya, amalan-amalan yang sahih lain, semuanya insya-Allah yang akan lakukan juga. Ya, selepas sedikitlah. Okey, insya-Allah muka surat yang ke-10 daripada kitab 40 hadis sahih tentang akidah, masih lagi dalam muqaddimah daripada pengarang atau penyusun bagi kitab 40 hadis sahih tentang akidah, kupasan hadis-hadis berkaitan tauhid dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Dr. Syamsul Muhammad Nur. Tu orang yang alim dalam bab hadis tu, antara yang alim di Malaysia tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain amin. Pada minggu yang lalu kita telah berbincang tentang beberapa kelompok yang merendahkan ataupun yang tidak menggunakan takwil, dan Dr. Syamsul Muhammad Nur
memberi perbezaan ataupun memberi contoh bagaimana tafsir yang berlaku dan apa pula yang ditakwilkan daripada ayat surah Ar-Rum ayat yang ke-19 pada muka surat 9-nya, daripada ayat surah Ar-Rum ayat yang ke-19 tentang ayat sebagai contoh untuk memahami teks atau ayat yukhrijul hayya minal mayyiti. Yukhrijul hayya minal mayyiti, dia yakni Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi Dr. Syamsul Muhammad Noor membawa pandangan daripada Imam Al-Jurjani, salah seorang imam daripada kalangan ahli tafsir. Menurut Al-Jurjani katanya, jika dikehendaki daripada tafsir daripada ayat tersebut burung yang keluar daripada telurnya, maka nak tahu adalah contoh tafsir. Contoh daripada tafsir burung yang keluar daripada telurnya, telur yang bersifat mati, si dapat hidup, si hidup pun telurnya tadi, keluarlah kehidupan daripadanya seperti mana keluar burung daripada telur, ayam daripada telur ya, ataupun ikan-ikan daripada telur. Maka nak tahu keluar sesuatu yang hidup daripada yang mati tadi, maka itu adalah salah satu bentuk tafsir, bentuk tafsiran bagi sesuatu ayat ataupun bagi ayat Ar-Rum ayat yang ke-19 ya. Jika dikehendaki mengeluarkan mukmin dari kekufuran, yang mana kekufuran itu bersifat mati, kekufuran itu bersifat mematikan hati, maksiatlah contohnya mematikan hati seseorang, yang akan membuatkan hati seorang yang mati si dapat menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seorang tadi keluar daripada kekufuran, yang mana pada kekufuran tadi hatinya mati, dan yang menerima hidayah Allah, yang keluar daripada kekufurannya kepada cahaya keimanan, ataupun seorang yang alim keluar daripada kejahilan itu pun bersifat dengan sifat yang mematikan hati. Bila mana orang yang menuntut ilmu, makanya mengeluarkan dirinya daripada kejahilan tersebut kepada cahaya hidayah ilmu, maka nak tu adalah bentuk takwil. Tu salah satu cara ataupun salah satu usaha untuk memahami apa itu tafsir, apa itu takwil. Takwil tu yang selalunya berkaitan dengan perkara tafsir tu selalunya berkaitan dengan benda-benda yang dizahirkan melalui ayat. Melalui ayatnya akan memberi contoh-contoh tentang perkara-perkara yang zahir yang dapat kita lihat. Contoh tadi seperti keluarnya burung daripada telur. Tu perkara yang zahir yang selalu dilihat oleh kita, yang menyentuh logik akal kita. Cuma takwil tu yang lebih kepada perkara-perkara tentang hikmah, kebijaksanaan seseorang dalam memahami ayatnya. Sebab ialah dalam mentafsirkan Quran ataupun hadisnya ada tafsir yang selalu orang kedepankan, tafsir yang berbentuk tafsir isyari. Tafsir isyari itu tafsir yang memberi isyarat, yang datang melalui isyarat-isyarat Al-Quran, yang ada di sebalik yang tersurat tersebut, yang tersirat di sebalik yang tersurat. Itu adalah tafsir isyari yang kebanyakannya digunakan oleh golongan ahli sufi. Salah satu tafsir isyari yang popular, yang glamour adalah tafsir Ibnu Ajibah. Itu tafsir isyari yang memberi isyarat-isyarat daripada ayat Quran yang bersifat zahir tadi, maka ditafsir dengan isyarat-isyarat tertentu. Syekh Ibnu Ajibah nyata orang yang sangat tinggi kebijaksanaannya, ahli hikmah, sehingga akannya mensyarahkan kitab Nahu. Matan Ajrumiyah pun disyarahkannya mengikut metodologi ahli sufi. Ada jemput syarahnya. Bila dengar syarahnya memang best mendengar syarahan tersebut. Ilmu Nahu pun disufikannya dengan kebijaksanaan yang ada tinggi hikmahnya. Kemudian ada tafsir yang berbentuk salah dikatakan sebagai berbentuk kontemporari, walaupun beratus tahun jugalah usia kitab tafsir tersebut. Tafsir Al-Mirghani terhadap Al-Quran. Nak tahu pun adalah tafsir yang berbentuk isyari. Manakala tafsir seperti Ibnu Kathir, Qurtubi dan sebagainya berkaitan dengan tafsir bil ma'sur, dengan menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk tafsir yang lain banyak. Tafsir dia sendiri pun lebih kurang terbahagi. Setakat yang kami belajar adanya pada 15, mungkin lebih lagi daripada jenis-jenis tafsir.
bagi Al-Quran tu. Dan ada juga Al-Quran yang mentafsirkan Al-Qurannya sendiri. Nak tahu kehebatan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nak membidangi ilmu tafsir tu, kita tafsir ke takwil, kita nak membidangi ilmu ya, kita kena terjun ke dalam bidang ilmu nahwu yang pertamanya, nahwu, saraf, nak tahu penting. Kemudian barulah masuk kepada bayan, ma'ani dan sebagainya, balaghah, daripada ilmu-ilmu bahasa Arab yang sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, ini pun perbincangan. Jadi tafsir Quran kita akan dapat tafsir mengikut apa yang difahami kita, kerana kita kami sendirilah belum sampai ke tahap mentafsirkan ayat Quran yang mengikut kepahaman sendiri. Belum sampai ke tahapnya, kerana sikit gila ilmu yang dibidangi oleh kita. Cuma ada sekelompok manusia, mereka mentakwil Quran tapi setidaknya menafikan takwil bagi Quran. Contohnya istiwa Allah Subhanahu wa taala. Takwilan setidaknya apa? Istiwa adalah bentuk perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu duduk, menyifatkan Allah dengan sifat duduk, dan setidaknya isbatkan sifat tersebut, maka itu adalah takwil bagi kalimah istiwa di dalam kefahaman golongan-golongan hawashi atau hasyawiyah tu, golongan-golongan yang menjisimkan Allah dan mentashbihkan Allah Subhanahu wa taala tu. Tapi setidaknya tetap menafikan, kami orang si mentakwil, kami orang memang kembali kepada makna zahir ayat tersebut. Kita kena ingat makna zahir ayatnya pun terbahagi kepada kalimahnya pun terbahagi kepada banyak pemaknaan. Ada yang pada sehingga 15 hingga ke 20 lebih yang pun makna bagi sesuatu kalimah seperti istiwa ya tadi. Okey. Jadi takwil yang menurut Al-Jurjani ialah memalingkan lafaz daripada maknanya yang zahir. Takwilnya bukan membincangkan tentang zahir ayat saja, zahir lafaz saja, tetapi dipalingkannya kepada makna yang dapat ditanggung oleh syarak, yang masih sesuai dengan syarak, masih sesuai dengan syariat. Contohnya yukhrijul hayya minal mayyiti, keluarnya seorang yang mukmin daripada kekufuran, daripada kesyirikan, maka nak tahu adalah memalingkan makna zahir ayat Quran tapi masih lagi boleh diterima syarak. Nak tahunya menurut Al-Jurjani. Menurut Al-Raghib, takwil adalah ar-ruju'u ilal asli, kembali kepada yang sebenar, kembali kepada yang asal. Nak tahu adalah menurut Imam Al-Raghib, membawa maksud artinya yang dikehendaki pada yang sebenarnya adalah makna yang ditakwilkan, bukan pada lafaz yang nyata. Jadi dalam Quran tu dapat kita ngikut zahir dia semata-mata. Hanya ada kemungkinan lain yang didatangkan, maka toklah bentuk takwil. Contohnya dalam surah apakah? Wal-laila libasa, dan malamnya adalah pakaian. Malamnya pakaian. Contoh lagi dalam surah Al-Mu'minunnya. Macam-macam tafsiran ulama berkaitan dengannya, dan macam-macam takwilan juga yang didatangkan padanya berkaitan dengan wal-laili libasa, dan malamnya adalah sebagai pakaian yang menutup diri kita. Contohnya lagi qad aflaha man tazakka, maka berjayalah bagi orang yang bersih apa? Sama ada bersih pada diri, pada pakaiannya, ataupun bersih pada hati dan nuraninya dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kita nak buka bincang tentang ilmu tafsir tu sendiri. Sedangkan contoh lagi lafaz al-khannas ya, ada yang memberi takwilan al-khannas ya adalah golongan-golongan yang menyesatkan manusia, daripada kalangan manusia yang sendiri dan daripada kalangan jin. Kerana apa? Minal jinnati wan nas, kan al-khannas tu adalah daripada kalangan jin dan manusia. Ada yang memberi tafsiran memang mengikut zahir ayatnya sendiri. Ada yang mengatakan al-khannas tu apa? Jin ataupun manusia, daripada golongan-golongan bid'ah yang cuba untuk menyesatkan manusia-manusia yang lain, yang mendatangkan keraguan-keraguan ke dalam hati-hati manusia. Nak tahulah yang berlaku dalam masyarakat di akhir zaman tu. Pada zaman Rasulullah sendiri pun dah berlaku benda tu.
kan? Berlaku benda tu orang yang nak mengelirukan pandangan sehingga mengaku dirinya Rasul, orang pun jadi keliru. Siapa Rasul yang sebenarnya? Muhammadkah ataupun Musailamah? Adalah Rasul yang sebenar. Zaman Nabi pun ada Musailamah zaman sahabat. Siapa? Betul kan Muhammad tu Nabi yang terakhir? Daripada sialah keluarnya macam-macam kelompok Khawarij dan sebagainya daripada kalangan kelompok-kelompok yang sesat yang menyebabkan orang tu berpaling daripada ajaran sebenar Islam. Naknya sebab ialah di penghujung Qurannya kita diajak untuk berhati-hati dengan manusia itu sendiri, dan kita diajar oleh Allah untuk sentiasa memohon perlindungan dengan apa? Dengan mempelajari tentang ilmu-ilmu, mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam itu sendiri. 3 kali Allah ajar kita untuk minta perlindungan. Qul, katakanlah wahai Muhammad dan umat Nabi Muhammad itu sendiri, kita lah umat Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas, minta perlindungan daripada Tuhan yang mentadbir manusia, iaitu Allah. Malikin nas, yang memiliki, yang merajai ataupun raja bagi segala manusia, Allah. Ilahin nas, yang selayaknya diberikan sembah, yang selayaknya diibadahkan oleh manusia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Menyeru Allah dengan 3 jenis panggilan, Rabb, Malik dengan Ilah. Kita menyeru perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memberi 3 gelaran yang selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan waswas, dari golongan al-khannas. Min syarril waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan yang timbul dan tenggelam, kan? Nak tahu, kita kena sentiasa minta lindung daripada Allah, minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada golongan yang disebut sebagai al-khannas tadi. Nak tahu perkara-perkara yang melibatkan takwil, Jadi toknya mengembalikan kembali kepada yang sebenar, iaitu yang asal, kerana sesuatu yang ditakwilkan tu dikehendaki pada yang sebenarnya adalah makna yang ditakwilkan, bukan pada lafaz yang nyata ataupun lafaz zahirnya. Perkara ini banyak dibahaskan, muka 10, perkara ini banyak dibahaskan dalam pelajaran balaghah dalam bahasa Arab. Jadi pelajaran berkaitan dengan takwil dan tafsir tu dapat difahami bila mana kita masuk kepada salah satu subjek pembelajaran bahasa Arab, iaitu pelajaran balaghah. Dekat balaghah ialah balaghah tu lebih kurang ilmu sastra, kesusastraan lah kiranya. Dekat sia adanya metafora, adanya hyperbola dalam istilah sastra moden, kan. Metafora memberi makna yang lain daripada yang dimaksudkan, kan. Contohnya, sinar matamu bagai api menyambar, kan. Api membakar, siapa pun lagu ya, lagu lah ya, daripada lagu. Sinar matamu bagai api menyambar, nak tahu adalah metafora, bentuk metafora. Sinar mata ni seumpama api yang menyambar, sehingga hanguslah engkau dan aku sama. Hangus dirinya, adakah kerana mata yang betul-betul menghanguskan diri seseorang? Tetapi membuatkan diri orang cair bila dipandang, ditatap oleh mata tadi, mungkin kerana menggoda dan sebagainya. Nak tahu dalam bab kesusastraan Melayu dan hyperbola, perbandingan yang melampau-lampau, Contohnya hyperbola apa? Guru umpama lilin yang membakar diri. Contohnya tu hyperbola, pembandingan yang melampau-lampau. Dekat sialah contoh balaghah dalam ilmu bahasa kesusastraan Melayu. Menurut ahli sunnah wal jamaah, setiap nas yang membawa kepada penyerupaan Tuhan dengan makhluk mestilah ditakwil agar ia terlepas daripada tashbih, terlepas daripada penyerupaan Allah dengan makhluk tersebut. Jadi bila kita berjumpa dengan nas yang membawa kepada penyerupaan Tuhan dengan makhluk, contohnya nas dalam hadis nuzul, turun Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada 1/3 malam,
kan? Nuzulnya Allah, jadi nuzul Allah ke langit dunia pada sepertiga malamnya perlu ditakwilkan. Perlu ditakwilkan kerana bila kita memahamkan Allah yang nuzul dengan zat Allah yang sendiri nuzul, maka dekat situ hilanglah hilanglah laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai' Allah dengan makhluk, seolah-olah sama dengan makhluk, menunjukkan ada pergerakan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka perkara itu telah membatalkan qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil bergerak Allah, ya. Allah si bergerak, Allah si pegun. Kerana apa? Laisa kamitslihi syai'. Jika Allah bergerak, jika Allah pegun, maka ia bukan Allah. Ia menunjukkan kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam ni lah mun Allah si bergerak, si pegun. Jawapannya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, kan? Tidaklah Allah tak sama dengan seperti apa yang difikirkan kita, sama dengan makhluk. Ada ketika makhluk tu ada ketikanya bergerak, ada ketikanya diam, kan? Ada ketikanya diam, ada ketikanya pegun. Ya, maksudnya ada jeda di dalam diri makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang kita fahami. Sebabnya dalam satu metodologi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa-apa sahaja yang terlintas dalam fikiran kita dan kita nisbahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak seperti itu. Itu disebut sebagai zihin, lintasan hati, yang menafikan segala apa yang dilintas dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk penafian terhadap kesucian Allah, terhadap kekurangan bagi kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila berhadapan dengan nas yang tashbih, maka kita perlu takwilkan supaya tidak berlaku tashbih kepada Allah. Tidaklah kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan makhluk. Menurut Abu Bakar Ahmad Al-Malibari, ayat mutasyabihat terbahagi kepada 3 bahagian. Ayat mutasyabihat dalam Quran dalam hadis terbahagi kepada 3 bahagian. Pertamanya mutasyabihat pada lafaz, seterusnya mutasyabihat pada makna, kemudian mutasyabihat pada kedua-duanya, iaitu pada lafaz dan makna. Mutasyabihat pada lafaz seperti lafaz tangan dan mata bagi Allah, yadullah, ainullah, kan? Mutasyabihat pada makna seperti beriman kepada hari kiamat, perkara yang ghaib dan rukun iman yang lainnya sebenarnya adalah beriman kepada Allah yang menetapkan dan menguasai segala sesuatu. Itu yang mutasyabihat pada makna. Kita beriman kepada hari kiamat, kita beriman kepada perkara-perkara ghaib, kewujudan malaikat, kewujudan jin, kewujudan hidup dan mati, semuanya membawa kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mutasyabihat pada makna. Pada lafaz tadi memang zahir, yadullah, ainullah, itu mutasyabihat. Bentuk-bentuk syubhah, kesamaran dalam lafaz. Satu lagi kesamaran dalam makna. Adakah kita beriman benar kepada hari kiamatnya? Betul, kita beriman benar kepada hari kiamat, tapi semuanya nak membawa kepada memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kiamat berlaku, tanda Allah berkuasa untuk mengakhirkan sesuatu. Kita tak lahir, sesuatu yang terjadi berlaku, tanda Allah Subhanahu wa taala tak berkuasa untuk menjadikan sesuatu. Ianya. Adapun mutasyabihat pada makna dan lafaz, ia terbahagi kepada 5 bahagian. Jadi mutasyabihat yang ketiga tu terbahagi kepada 5 bahagian lagi. Yang pertamanya jihatul kamiyah. Jihatul kamiyah dari sudut kuantiti. Jihah, arah, daripada sudut kuantiti, daripada sudut berapa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikin, bunuhlah orang musyrik itu. Surah At-Taubah ayat yang kelima, iaitu adakah semua orang musyrik atau orang musyrik yang menentang dan mengangkat senjata kepada Islam sahaja? Jika kita faham faqtulul musyrikin, bunuhlah semua orang musyrik, habis kita tak kena taklah yang berlaku kepada kefahaman jihad golongan apa? Golongan ISIS, Islamic State sebagai contohnya. Golongan apa lagi? Khawarij. Setidaknya membunuh siapa sahaja yang digelar sebagai musyrikin dan orang yang menentang ideologi, setidaknya tu
digelar sebagai orang yang musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka layak dibunuh. Toklah golongan Khawarij salah faham pada sesuatu makna di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang nak dibunuh daripada kalangan musyrikin tadi? Tok adalah kelompok harbi, kelompok yang memerangi Islam, layak untuk dibunuh. Nak ya pun syarak tetap membataskan kita dapat direct bunuhnya, beri peluang. Okey. Syarak tetap membataskan peluang, memberi peluang kepada golongan tersebut. Adakah benar kau tok mau memerangi kita? Jikanya kembali kepada pendapatnya untuk tidak memerangi tadi, maka layaklah orang tok dilindung. Musyrik tok dilindung, disebut sebagai kafir apa? Kafir zimmi, kan? Kafir yang mendapat perlindungan di dalam kekuasaan Islam. Tok jihad kamiyah, tok contohnya, salah satu contohnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, jihadul kaifiyah, yaitu jihad dari sudut cara, dari sudut kaifiyat sesuatu perkara, seperti meletakkan sama ada hukum wajib atau sunat, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada wanita-wanita lain, 2, 3 atau 4. Nak tu ayat selalu digunakan oleh orang nak berpoligami. Katanya Allah pun firmankan kita tu untuk berkahwin 2, 3 ataupun 4. Ya. Dihentikan oleh azan cerita-cerita macam tu. Allah pun firmankan kita untuk kahwin 2, 3 atau 4. Kena kita perlu melawan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lepas azan. InsyaAllah. Lepas azan sambung sikitlah insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat berkaitan yang diberikan contoh tu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', bukanlah menunjukkan kewajiban untuk kita berkahwin 2, 3 atau 4. Cuma ayat tu ada peringatan di penghujungnya. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian khawatir, takut untuk tidak berlaku adil, fawahidah, maka kahwinlah, cukuplah seorang saja untuk dijaga. Jadi ayat fankihu ma taba lakum untuk menunjukkan jihad kaifiyah, bagaimana nak meletakkan hukum bagi ayat tersebut. Adakah betul wajib untuk kita berkahwin 2, 3 atau 4? Kita diberikan pilihan. Contohnya apa? Berkahwinlah sesiapa yang kamu berkenan daripada wanita-wanita lain selain daripada isteri kita yang pertama yang tadi. Yang kita berkenan, berkemampuan, syarat adilnya tadi, cukup syarat keadilan yang ada pada diri seorang lelaki itu adalah yang pun syarat-syarat tertentu yang ditetapkan, maka dibenarkan. Berkahwin 2, 3 atau 4 tu, bahkan ada ulama mengatakan hukumnya ada yang harus, ada yang sunat, ada yang wajibnya berkahwin 2, 3, 4, ada yang katakan haram untuk berkahwin 2, 3 ataupun 4-nya. Kembali kepada hukum asal perkahwinannya sendiri. Hukum asal perkahwinan harus, kemudian ia menjadi sunat jika dinisbahkan kerana nak mengikut Nabi, kerana Nabi SAW berkahwin. Yang ketiganya, wajib orang yang berkahwin berkemampuan daripada sudut hartanya, kemudian nafsunya jenis nafsu yang tidak tertahan, maka wajib untuknya berkahwin. Mesti ada kemampuan. Yang keempatnya, makruh seseorang yang berkahwin. Ada syaratnya lagi dikenakan. Kenapa makruhnya berkahwin? Makruh berkahwin jika mana orang tu tadi nya berkemampuan, tapi iaitu jenis yang nak menzalimi isterinya, maka makruh perkahwinan tersebut. Dan yang keempatnya, haram berkahwin. Si mampu, tidak mampu untuk berkahwin, tidak kuat daripada sudut harta dan tenaganya, contohnya mati pucuk, seperti itu, haram untuknya berkahwin walaupun dia mampu, kerana tu akan tu termasuk saudara makruh tadi.
kemudian yang menzalimi isterinya dengan kekerasan dan sebagainya, maka orang yang macam tu haram baginya berkahwin. Macam ni ajalah hukum tu dinisbahkan kepada berkahwin 2, 3 ataupun 4. Okey, syaratnya ini ada syarat-syarat yang perlu kita ikut. Jadi itu adalah jihah kaifiyah, jihatul kaifiyah. Jadi itu adalah mutasyabihat pada makna dan lafaz. Lafaznya pun ada mutasyabihat, ada syubhat, ada boleh mengundangkan kekeliruan, pada maknanya pun mengundangkan kekeliruan. 2, 3 ataupun 4. Macam ni maknanya. Adakah berkahwin yang kedua ataupun yang ketiga ataupun yang keempat? Ataupun selepas berkahwin yang pertama, dia boleh berkahwin 2 orang lagi. Selepasnya berkahwin 2 orang, dia boleh berkahwin lagi 3 orang. Selepas 3 orang, dia boleh berkahwin 4 orang, sehingga total keseluruhan isteri 10 orang. Adakah macam yang pun maknanya? Itu adalah perkara-perkara yang boleh menyesatkan seseorang. Sebab ialah berlaku, selalu kami ceritakan tu. Sebab kami melihat melihat satu klip video kami masa sekolah menengah pada ketika berlaku di, minta maaf sebutlah, di negara jiran kita. Minta maaf sebut, kami sini pun asal orang seberang, kan, menurut sebelah ayah lah, sama kami dua tu, asal keluarga banyak di seberang tu. Salah faham terhadap konteks ayat Al-Quran menjadikan seorang adiknya bertaraf kiai dah, menjadikannya berkahwin dengan 10 orang wanita. Kerana apa? Dalam Quran telah menyebutkan katanya. Yang satu sunat, kemudian kahwin lagi 2 orang, kahwin lagi 3 orang, kahwin lagi 4 orang. Satu sudah ada 10 orang bininya. Kenapa? Salah faham pada ayat Quran tu. Jika begitulah kita memahami ayat Quran, Masya Allah, bahagia ada laki-laki di dunia, kan? Tapi kita kena ingat, perkahwinan adalah berkaitan dengan tanggungjawab, bukan hanya pada nafsu semata-mata. Bukan pada nafsu semata-matanya, berkaitan dengan tanggungjawab. Sebab ialah jika dikhawatiri kita tidak mampu untuk memikul tanggungjawab dalam perkahwinan tersebut, fawahidah, cukup seorang. Yang dipesan oleh ayat Al-Quran tersebut, bukan menunjukkan kewajiban, bukan menunjukkan mesti berkahwin 2, 3, 4, tapi memberi pilihan kepada kita. Sebab ialah baca ayat Quran jangan setengah-setengah. Jangan separuh-separuh nak membaca ayat Quran. Kalau separuh-separuh kita membaca ayat Quran, jadilah kita tak sesat dalam memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dah disebutkan sesat dalam terang. Terang dah jalan dalam Islam, tapi sesat pada memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ialah ada satu kelompok manusia yang mengatakan Rasulullah itu kan khatamun nabiyyin, penutup bagi segala rasul. Penutup bagi segala rasul berbangsa Arab katanya. Bukannya berbangsa Jawa, berbangsa Melayu, berbangsa Bugis, berbangsa Melanau contohnya. Tiba-tiba datang daripada hulu sungai Mukah seorang nabi. Kenapa? Aku penutup rasul daripada kalangan bangsa Melanau, sebagai contohnya. Ataupun di penghujung Kuala Baram tiba-tiba ada seorang nabi daripada kalangan orang yang berbangsa Iban contohnya. Tiba-tiba aku nabi yang berbangsa Iban, penutup bagi nabi berbangsa Iban. Jadi Muhammad dia siapa? Dia penutup nabi bangsa Arab. Itu adalah kefahaman yang terseleweng. Terseleweng. Sedangkan Rasulullah tu memang sebetul-betulnya penutup bagi segala rasul daripada kalangan Arab maupun Ajam. Daripada kalangan Arab maupun Ajam. Ajam tu maksudnya selain daripada orang Arab. Yang ketiga, jihatul zamaniyah. Jihatul zamaniyah, iaitu daripada sudut masa, mutasyabihat daripada sudut masa, seperti yang membawa kepada persoalan nasakh dan mansukh, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Quran tu pun ada ayat yang nasikh dan mansukh, kan? Ayat yang dinasahkan, yang diangkat mengikut asbab nuzul ayat tersebut. Contohnya apa? Surah An-Nisa ayat 43,
ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu hampiri solat, iaitu dengan mengerjakan solat tersebut sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti akan apa yang kamu ucapkan. Jadi ayat ini telah dimansuhkan dengan ayat pengharaman arak secara keseluruhannya. Nah, jadi ada ayat yang dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika tu. Kenapa ayat tu turun? Kerana ada sahabat yang mengimamkan solat, berulang-ulang ayat Quran dibacanya, dan ada seringkali terlupa rakaat. Kerana apa? Kerana mabuk, kerana minum arak sebelum apa? Sebelum bersolat. Cuma konteksnya daripada sudut dakwah macam ni, daripada sudut dakwahnya taklah yang memerlukan kebijaksanaan pada dai. Contohnya macam Tok selalu kami berikan contoh dari awal kami terlibat dalam dunia dakwah itu sendiri pun. Tok bukan Tok salah satu dakwah dengan mengajar kan. Bila mana ada orang datang, kami mau masuk Islam tapi kami mesti dapat meninggalkan habit, mesti dapat meninggalkan perangai kami yang suka minum arak. Macam ni, jika kita berhadapan dengan orang tersebut, lazimnya kita akan mengatakan kepada orang, kau wajib tinggalkan arak tersebut, wajib kau tinggalkan arak yang layak kau masuk Islam. Siapa kita untuk melayakkan dan tidak melayakkan seorang yang masuk Islam? Caranya macam ni, sama dengan kes aku mau masuk Islam tapi dengan syarat aku masih mau makan babi. Sama konteksnya, mesti dapat meninggalkan yang haram. Sama juga konteksnya, aku boleh masuk Islam tapi aku tu kaki perempuan, si dapat meninggalkan zina. Yang pertama kita selamatkan apa? Akidahnya, pegangannya perlu diselamatkan. Yang bukan Islam, kita perlu selamatkan akidahnya tersebut, bawanya masuk Islam dulu. Sihal dalam Islam kau masih boleh mengolah benda cemia, tapi berdosa. Masih bolehnya minum arak tapi berdosa lah. Masih bolehnya makan babi tapi berdosa lah kerana melakukan perkara yang haram. Yang pertama diselamatkan adalah akidahnya dulu, pegangannya perlu diselamatkan, ajarnya tentang ketuhanan dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain perkara yang mazmumah yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, ajarkannya untuk tinggal sedikit demi sedikit. Pernah ketika kami di lapangan dakwah masa kami berkhidmat dengan Yayasan Dakwah Islamiyah pada ketika di antara tahun 2016 hingga 2020, pada ketika ada seorang datang pergi solat, Pak Haji, ada Haji yang mengimamkan solat tadi. Kami berdiri di belakangnya. Kemudian adalah orang lain di sebelah kami, di sebelah kanan kami jelas baunya bau arak, bau bia lah kan, bau arak jelas, bau arak, dengan hoyong hayangnya sembahyang. Nyetok dah lama masuk Islam tapi dia dapat tinggalkannya pun habitnya untuk minum araknya, sehingga kan pada dah habis kita sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, nya pun angkat berdiri lagi siap dengan package kunut lepas rukuk. Menunjukkan apa? Betul-betulnya mabuk. Macam ni kita nak berhadapan dengan orang yang macam tu. Itulah ayat yang perlu kita beritahunya. Mun kita mabuk jangan solat dulu. Kenapa? Syarat orang solat tu mesti waras akalnya. Akalnya mesti waras. Okay. Ketika nak solat, mun dah tahu dah waktu asar, contohnya kini tu di Miri masuk 3:30 lebih kan. 3:30 lebih kan masuk waktu solat. 3:29 waktu asar sebagai contohnya, masuk 3:29. Kau nak minum arak, minum ke pukul 2 tadi. Minum pukul 2 tadi. Pukul 3 tu dah stop minum dulu. Kerana apa? Kewarasan akalnya mula kembali bagi orang yang biasa minum arak lah. Macam dia juga dengan yang lainnya. Jadi kita kena selamatkan akidah orang yang daripada aspek dakwah. Okey. Sebab ialah kalau ada orang nak masuk Islam, kini yang kita perlu ajarkannya syahadah, ikut asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga ada ulama berpendapat
Ada orang nak masuk Islam, datang kepada kita mengatakan hasad nak masuk Islam, kita katakan okey, kita boleh relax dulu, kita buat balik kerja kan, kita mandi dulu. Sehingganya selesai mandi kelak kita dihukumkan berdosa. Daripada awal kita suruhnya balik untuk mandi, sehingga datang kita dihukumkan berdosa kerana apa? Perbuatan kita seolah-olah redha dengan kekufuran yang sedangnya lakukan. Dia dah nak Islam, tapi kita menangguh-nangguhkan keislamannya, dihukumkan berdosa bagi kita. Kita kena Islamkan dulu. Urusan pengislamannya di Jabatan Agama nak uruskan kemudian. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi janganlah ditangguh lama gila urusan pengislamannya. Betulnya dah Islam, tapi ni dokumentasinya. Dokumentasi keislamannya ni. Tak tahu menjadi persoalan pula. Berebut di antara agama-agama contohnya. Sebab pernah terjadi. Seorang tu si ada dokumentasi Islamnya, kemudian tidak pejabat keluarganya pun call tanya, "Ni tu dah Islam, tapi si ada dokumentasi macam ni mau menentukan keislamannya." Syaratnya mudah aja sebenarnya. Jika sedang direbut jenazah tu, syaratnya adalah kesaksian daripada orang ramai yang menyaksikan, yang ada bersolat dan sebagainya. Hanya memang dah confirm Islam dah sebab ada kesaksian daripada orang ramai. Cuma berlaku jika ada perebutan di antara family dekat ada dokumentasi, kita terpaksa mengalah penghujungnya. Penghujung kita terpaksa mengalah. Bukan redha, terpaksa mengalah. Kenapa sih mau jadi mudarat yang lebih besar, jadi perang dan sebagainya. Tu banyak yang berlaku tu, banyak yang berlaku di persekitaran kita. Dah Islam, lama dah Islam, tapi si mengaku Islam pun ada. Dah Islam, pada kenalan dah Islam, dah ada dokumentasi Islam, tapi hidup dalam lingkungan bukan Islam pun ada. Datuk sedih kita sedih bila mengetahui perkara itu berlaku dalam masyarakat kita. Munnya masyarakat duduk di pedalaman, kita boleh lagi dah bersangka baik dengan benda tersebut, tapi orang nanti tinggal di bandar, masjid dekat dan sebagainya. Ditanya apa kena kita nak mengeluarkan diri daripada Islam? Kerana pernah ketika kami nak pergi ke masjid nak sembahyang Jumaat, tiba-tiba ada orang daripada masjid yang menghalang kami, kemudian dia banting. Dibantainya orang tu ditikam dalam parit, katanya sudah. Ditikam dalam parit sebab ialah kami mula daripada ketika kami dah nekat mau ngaku diri kami Islam. Pun ada yang macam kerana apa? Mungkin kerana kekasaran daripada kita yang sedia ada Islam tu, satu halnya. Cuma nasihat kami kepadanya, siapa yang menyelamatkan kau selepas adakah kau terbiar dalam parit, diajak kau angkat sendiri, kemudian kau keluar? Ada orang menyelamatkan. Siapa menyelamatkannya? Adalah Pak Haji, 2 orang yang menyelamatkan. Kau tangga kebaikan yang dilakukannya tadi. Tapi kau lihat kepada kesalahan yang terjadi pada diri. Nak tahu perkara yang berlaku kepada masyarakat dalam masyarakat kita. Sedih. Taklah jihad zaman. Jihad zaman yang berlaku pada sudut masa yang ada nasikh dan mansukhnya. Ada ketika kita boleh menggunakan ada ketika dapat lagi. Cuma kini bagi orang yang totally dah Islam, maka kita kena tekankan bahawa arak memang haram. Arak memang betul-betul haram bila dia dah masuk Islam. Kerana sebelumnya Islamnya kita sedang paksaan pada dirinya. Sedang paksaan la ikraha fid din, kan tidak ada paksaan untuk orang yang masuk ke dalam Islam. Sedang paksaan. Kita berhak untuk memaksa seorang yang masuk Islam. Bila mananya dah terbuka hati nak masuk Islam, bila dah masuk ke dalam Islam tu, maka segala keterpaksaannya akan berlaku pada dirinya. Kita terpaksa solat, kita terpaksa mengeluarkan zakat, terpaksa atau terpaksa sehingga sampai ke satu tahap kita dah rasa terpaksa lagi dalam mengerjakan kewajipan-kewajipan dalam Islam. Yang keempat, jihadul makaniyah. Jihadul makani, daripada sudut tempat syubhah, mutasyabihat, daripada sudut tempat, iaitu berlaku pada tempat yang tertentu dan masa yang tertentu, seperti firman Allah, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebajikan jika kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram. Menurut Ibnu Katsir, hal ini berlaku pada kebiasaan orang Ansar di Madinah. Bukan bentuk kebajikan, bukan bentuk kebaikan yang dilakukan untuk masuk rumah daripada
daripada bahagian belakang, atau adalah apa namanya, daripada sudut tempat, tempat pada tempat yang tertentu dan masa yang tertentu. Okey, itu firman Allah tu. Yang kelima, mutasyabihat daripada sudut syarat ataupun jihatus syuruti, iaitu pelaksanaan ibadah dengan syarat-syarat tertentu seperti pelaksanaan solat, haji dan nikah. Jadi ada syarat-syarat tertentunya yang mutasyabih, yang membuatkan yang samar-samarnya pun syarat-syaratnya. Qatadah menyatakan bahawa ayat muhkam adalah nasikh dan mutasyabih adalah mansukh. Al-Asam menyatakan bahawa ayat muhkam adalah yang diijma' di atas ta'wilnya, sedangkan yang mutasyabih adalah yang dikhilafkan padanya. Nah, tu Al-Asam, Hatim Al-Asam kan. Menurut Ibnu Qatadah, Imam Qatadah menyatakan bahawa muhkamnya ayat yang jelas nyata tu adalah ayat nasikh yang digunakan dalam sudut, dalam tempoh masa kontemporari, dalam masa sekarang tu yang kita gunakan. Itu adalah ayat yang muhkam, ayat yang nasikh. Manakala yang mansukh itu ayat mutasyabih. Contohnya ayat tadi, la taqrabus salah wa antum sukara, itu disebut sebagai mutasyabih. Manakala ayat yang menasahkan kalimah tu tadi, bagi ayat tu dah mansukh dah, pengharaman arak secara totalnya, ia adalah nasikh, yang menenggelamkan hukum asal, yang menenggelamkan perkara yang awal tadi. Manakala menurut Al-Asam, ayat muhkam adalah yang diijma' atas ta'wilnya, maksudnya bersepakat orang di atas ta'wil perkara tersebut, maka nak tu adalah ayat muhkam. Sedangkan ayat mutasyabih ada khilaf padanya, ada khilaf bagi pentakwilannya. Contohnya apa? Contoh daripada sudut hukum hakam pun ada apa namanya, khilaf pandangan. Au lamastumun nisa, perkara yang membatalkan wuduk. Au lamastumun nisa, lamastumun nisa atau bersentuhan di antara lelaki dan perempuan. Menurut pendapat Hanafi, bersentuhannya apa? Minta maaf sebut, masuknya zakar ke dalam faraj. Nak tuklah menyebabkan seorang ini batal wuduknya, sehingga zakar yang masuk ke dalam faraj barulah batal. Bukan sekadar batal, bahkan wajib untuk mandi. Nak tuknya bagi apa namanya, Allahumma salli Muhammad, Hanafi. Kemudian bagi Maliki pula macam ni, aw lamastumun nisa, ya, ada syarat diberikannya. Bersentuhannya bagaimana sehingga datangnya ghairah. Maliki dengan Hambali lebih kurang, sehingga ghairah dirinya, maka batallah wuduknya. Jadi hukum menyentuh perempuan bagi Maliki dan Hambali harus ketika mananya bernafsu menyentuh perempuan tersebut, maka batalnya pun wuduknya. Manakala bagi mazhab Syafi'i difahami secara konteks ayatnya sendiri, aw lamastumun nisa, total sentuh perempuan, nafsu, kasih masuk, minta maaf sebut lagi sekali, zakar masuk ke faraj, kasih, selagi mananya bersentuhan kulit di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka tetap terbatal wuduknya. Nak tahu ada pendapat daripada Imam Syafi'i, pendapatnya lebih berhati-hati tanpa kita menyalahkan pendapat yang lain. Nak tahunya mutasyabih daripada sudut makna. Jadi ada khilaf pada ayatnya sendiri. Mundah ayat tentang hukumnya pun ada khilafnya, apatah lagi ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutasyabih ini dibahagi kepada 3 bahagian. Ada pembahagiannya lagi. Mutasyabih yang tidak dapat ditakwil seperti bilakah terjadinya kiamat atau keluarnya binatang dhabbah, dan bentuknya nak si dapat ditakwilkan. Bila kiamat? Hari Jumaat. Hari Jumaat bila? Kita dapat nak takwilkan. Hari Jumaat tahun ke berapa, bulan ke berapa, dapat nak ditakwilkan. Hari ke berapa, dapat ditakwilkan. Mutasyabih yang mampu difikirkan oleh manusia seperti lafaz-lafaz yang ganjil dan terhalang daripada makna yang sebenar, atau selalunya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, mutasyabih antara yang boleh ditakwil dan tidak boleh ditakwil, seperti hal-hal yang dikhususkan kepada golongan yang tertentu untuk mengetahuinya, seperti hal yang berlaku pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga beliau didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din
wa 'allimhu ta'wil, ya Allah berikanlah kefahaman kepadanya dalam agama dan ajarilah dia dengan takwil. Jadi untuk yang berlaku pada Ibnu Abbas ada pun kisah-kisahnya, dan untuk insya-Allah kita akan kupas pada minggu yang akan datang insya-Allah, jika ada aral yang melintang. Jika ada urusan-urusan yang lain, maka insya-Allah pada minggu hadapan kita berjumpa lagi insya-Allah. Tok best belajar akidah daripada sudut tok awalnya kita dah belajar yang pun sedikit daripada apa sebut teori-teori akidah. Nak tok cara kita nak mengaplikasikan akidah tersebut. Teori akidah tok daripada sini, daripada pembelajaran sifat 20 ataupun daripada pembelajaran khamsin aqaid, 50 simpulan imannya. Nak tok yang kita belajar tentang apa ni, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh nawadisi, sehingga habisnya, sehingga akhirnya, sama ada kita belajar tentang wahdaniyah yang menafikan kemuttasil, kemunfasil, dan sama ada kita mempelajari tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang ta'alluq pada sifat-sifat ma'ani. Nak tahu semuanya teori-teori, manakala pengaplikasiannya adalah bila mana kita dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun kalam-kalam Rasulullah SAW daripada hadis Nabi SAW sendiri, kita dapat fahaminya dan kita dapat aplikasikan, kita pun kefahaman daripada sudut akidah teori ya tadi. Nak tahu yang kita belajar akidah yang awalnya kena kita belajar. Contohnya kami kitab Ibtidaiyah kami ya, tujuannya adalah untuk mengajak orang macam ni nak faham sebenarnya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kesucian Allah Subhanahu wa taala, nak menyimpulkan tentang dua kalimah syahadah. Bila mana dah tersimpul dua kalimah syahadah, ya barulah kita dapat buka kepada perbincangan-perbincangan yang lebih mendalam. Sebabnya kami kitab kedua yang diajarkan tu, bukan diajarkan, yang diberi perkongsian pada ketika tu, tujuannya adalah untuk macam ni nak mengaplikasikan ilmu teori daripada sifat 20 ya ke dalam ilmu hadis berkaitan, terutamanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak juga kita akan ada juga sebut-sebut tentang pembahagian mazhab di dalam akidah Islam tu. Nak tahu yang kita akan pelajari lebih lanjut lah insya-Allah. Untuk bawa mukadimah, belum lagi masuk bab hadisnya insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita bertemu dengan perakhiran kehidupan kita, mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, dan apabila kita wafat meninggalkan dunia atau mati meninggalkan dunia tu dan terlepas daripada azab kubur, insya-Allah kita harapkan kita dapat berhimpun dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat, sehingga kita dapat masuk syurga pun bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.